Orang dah tak nak, tak payah kita nak kejar. Cukuplah sekali kita kejar. Kalau dia dah tak nak, kita cuba lagi sekali. Kot-kot dia nak balik kan. Tapi kalau dia tak nak juga, cukuplah. Kita ada maruah, kita ada harga diri. Kita pun ada ego kita. Sampai bila kita nak mengemis, tak perlulah sampai tahap macam tu. Orang dah tak nak, tak perlu kita nak lebih-lebih. Cukup sekadar apa yang kita mampu, kita dah usaha. Kita dah bagi tahu dah yang kita suka dia. Tapi dah dia tak nak, terpulang pada dia. Dia berhak untuk pilih orang lain. Dan kita juga berhak untuk bahagia. Buka hati kita untuk orang yang lebih layak untuk menerima. Kadang tu Allah pisahkan kita daripada dia, atau Allah tak pertemukan kita dengan dia, ada sebab. So percaya pada takdir Allah. Allah tahu mana yang terbaik. Kita ni tak tahu apa-apa. Kita rasa je yang kita akan bahagia dengan dia. Tapi bila kita bersama dia, kita tak bahagia pun. Malah lebih teruk daripada sekarang. Sebab tu, apa yang Allah dah tetapkan, itulah yang terbaik. Percaya benda tu. InsyaAllah, perbanyakkan selawat, perbanyakkan istighfar.